menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatimu. Okay, sound semua okay? Okay. Hai, Assalamualaikum, salam. Kamu boleh tap love dulu, share sebelum kita mulakan. Hai. Okey ke? Line semua okey? Sound okey? Everything is okay? Check. Kita tukar lagu. Halo. Waalaikumsalam. Dengar suara? Suara dengar? Jelas? Salam DJ hadir. Share lagi guys. Share. Lagi. Share lagi. Hai, hello DJ. Dia bilang Meblesora. Hello guys, share dulu. Halo. Okey kah? Suara dengar jelas? Okey. Baiklah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Bersama dengan saya sekali lagi pada hari ini, DJ Mejo Kayangan, DJ inspirasi anda, DJ cinta. Di mana mau cari? Hanya di Kanomi Sorita, episod 12 daripada apa? Ini salah satu segmen yang dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan, di mana kita akan mendengarkan pelbagai maklumat yang penting, yang pastinya sahih. Selain daripada itu juga kita akan berkongsi isu-isu semasa. Selain daripada isu-isu semasa juga kita akan berkongsi pengalaman-pengalaman hidup, di mana kita akan membawa-bawa tema. Macam hari ini, tema yang DJ membawa, kalau minggu lalu, which is hari Jumaat yang lalu, DJ sudah bawakan tema puasa atau Ramadan. Kali ini kita masih lagi berada di hari yang keberapa? Kelima kalau saya tidak silap. Kalau saya tidak silap lagi tu. Okey,
Apa habit yang kamu selalu buat semasa bulan puasa? Apa habit yang kamu selalu buat? Contohnya selalunya bulan puasa kan, bukan hanya tahun ni lah, tahun-tahun sebelumnya begitu. Apa habit yang kamu selalu buat? Kamu boleh kongsikan bersama dengan DJ petang ini, sambil-sambil kita mencari input-input yang boleh dikongsikan dengan anda. Kamu kongsikan apa habit di bulan puasa atau di bulan Ramadan yang anda selalu lakukan. Sebelum tu, hey. 15,000 mata yang menonton ni, kamu kongsikan bersama dengan DJ. Apa habit yang kamu selalu lakukan kalau bercakap dengan mengenai bulan Ramadan? Macam DJ sendiri, habit yang selalu DJ akan lakukan. Kalau berada di kampung, kami ada satu istilah selepas selepas bertarawih. Hai, Sepitang, PBD Sepitang. Selepas kami bertarawih, kami akan lepak sampai subuh. Dalam tempoh lepak tu, kami akan masak, kami akan menari, kami menyanyi. Sebab selalunya kalau orang bilang amalan-amalan puasa yang sunat macam mengaji apa semua kami sudah buat di awal-awal. Jadi di ujung-ujung tengah malam-malam begitu kan, kita selalunya chill-chill lah, orang bilang. Istilah dia kalau kami chill-chill lah. Kalau kamu, apa kamu punya habit selalu? Apa habit kamu? Boleh kongsikan bersama dengan kami petang ni. Mungkin ada yang habit dia mandi sungai. Tapi ingat, mandi sungai sangat bahaya ya. Hai semua yang ada dalam ni. Sekali lagi, sebab kita, kalau kita terkentut pada bulan puasa, itu menyebabkan puasa kita batal. Betulkan saya kalau sesalah, kalau kentut batal puasa di dalam air. Orang akan tertanya-tanya, betul kan? Betul kan? Kentut di dalam air. Kalau sesalah kamu betulkan. Tapi kalau mau mandi-mandi sungai ni bahaya. Jangan kamu mandi-mandi, mandi kolam kah. Iyalah memang dia best, sejuk kan, kamu boleh relax-relax. Air tu dia back pressure masuk balik kali. Mungkin, tapi cuba kita cek semula. Cek semula. Macam kalau saya silap, harap maafkan. Tapi kejap, kita cek untuk kamu. Kan. Nah. Dia bilang di sini, kalau kita rasa ataupun kalau kita bertanggapan ataupun kalau kita rasa lah begitu kan, bila kita kentut dalam air tu termasuk ke begitu, dia akan membatalkan puasa kita. Tapi kalau tidak, tapi macam biasa, kita sebaiknya mengelaklah untuk benda-benda ni berlaku kan, daripada orang bilang sia-sia kita punya puasa. Betul kah? Okay. Mic on kah host? Mic on kah host? On. Kenapa? Si jelas kah suara kami? Suara jelas? Kamu kasih dulu, kamu bagi feedback dulu. Kalau okey, kita teruskan lagi dengan info-info yang seterusnya. Jelas sangat-sangat, dia bilang. Kampung Kebun. Macam bunyi direct je, dia bilang. Mungkin kita perlu tambahkan sedikit if check. Check. Okey, begitu.
Boleh? Jelas dia bilang di sini. Macam bunyi direct je, jelas sangat-sangat dia bilang. Okey, sekali lagi kepada semua yang menyaksikan live kita pada hari ini dalam Kanomi Sorita episod 12. Ya, dengar bunyi. Dengar bunyi. Ekon kamu sana. Bukan punya ekon kali tuan. Ekon dah. It's okay. Okay. Kamu kongsikan apa habit yang selalu kamu lakukan sepanjang bulan puasa. Macam tadi DJ sudah kongsikan habit kami kalau bersama dengan sepupu sepapat, kami akan lepak sampai sahur. Di mana masa lepak tu kami akan masak. Mostly masak lah. Lepas tu ada giliran dia berganti-ganti masak. Hari ni siapa masak, besok siapa masak, begitu. Kalau kamu, apa habit kamu? Mungkin ada juga yang habit dia akan dia suka mencuba kuih-kuih ataupun makanan-makanan yang viral. Kalau kamu, apa kamu punya habit ataupun kamu punya hobi sepanjang bulan Ramadan? Kalau kami, selalunya kalau lelaki-lelaki ni senanglah kan, dia satu je, tolong-tolong mamak di dapur begitu. Kalau ada yang mau dimasak, kalau kami enggak lah. Kalau kami punya family lawak cincin dia bilang. Okey. Kalau kamu, apa kamu punya habit sepanjang bulan Ramadan? Okey. Boleh kongsikan bersama kami pada petang ini. Tapi sebelum tu, sambil-sambil tu saya akan kongsikan kepada kamu maklumat-maklumat yang penting ataupun pengetahuan-pengetahuan di mana mungkin pengetahuan ni kita pun tak, oh betul pula kan, saya pernah lalui tapi saya tak perasan pun benda ni. Sebagai contoh, okey, ini kita serious talk lah. Kenapa telinga berdesing? Kenapa telinga kita pernahkah ataupun pada waktu malam bila suasana sunyi, kita tiba-tiba macam dengar bunyi berdesing yang panjang, yang begitu, dia macam nging, atau kadang-kadang dia macam bunyi cengkerik. Macam cengkerik, makin kuat bunyi dia. Lepas tu kalau ikut orang tua-tua pula, diorang akan cakap itu petanda ada orang yang sebut nama kita atau tengah mengumpat. Jangan juga terlalu sikit-sikit saja kena umpat. Sikit-sikit kena umpat. Kena glamour betul kan kita ni sampai mau diumpatkan. Awas. Bunyi cengkerik dalam telinga waktu mau tidur itu bukan ada orang mengumpat, okey? Sebenarnya bunyi jengkerik, bukan jengkerik itu dari sudut perubatan atau masalah telinga berdesing ini ada nama saintifik dia. Kalau sebelum ni kita tidak tahu, hari ini kita berkongsi bersama. Dalam bahasa perubatan Inggeris, ia dipanggil tinnitus ataupun tinnitus. Tinnitus itu, ini sebenarnya bukan salah satu penyakit. Ia adalah gejala atau penggerak amaran dari badan yang memberitahu sistem pendengaran kita sedang bermasalah. Bila telinga kita kurang dengar bunyi dari luar, otak kita akan cuba mencipta bunyi sendiri dan menampung isyarat yang hilang itu. Boleh? Sampai di situ dapat sudah? Boleh tak? Boleh kan tidak? Apa sebenarnya yang mencetuskan penggerak amaran ini? Ada 6 punca. Okey, 6 punca yang mencetuskan punca amaran yang berdesing di telinga ini. Satu adalah pendedahan kepada bunyi bising melampau. Ini paling ramai yang kena. Ada suka pakai earphone dengan bunyi yang paling kuat, atau anda bekerja di kilang, tapak binaan atau salah satu ataupun selalu pergi konsert lah. Bunyi bising ni boleh mencederakan sel-sel rambut halus dan telinga dan menyebabkan ia hantar isyarat bunyi palsu ke otak. Itulah sebab dia tu. Kedua,
tahi telinga kita tersumbat. Bunyi macam lawak kan, macam kelakar. Tapi benda semudah tahi telinga yang keras dan menekan kita punya gegendang pun boleh menyebabkan bunyi berdesing tadi. Untuk terus datang sampai ke otak dengan teruknya. Ketiga, faktor peningkatan usia. Salah satu faktor dia adalah faktor peningkatan usia lah. Bila kita makin berumur, saraf pendengaran secara semula jadi akan mula merosot. Dan automatik mencetuskan masalah telinga berdesing. Ada lah. Ingat kalau telinga karas pun boleh menyebabkan berdesing. Selain itu juga yang keempat, kesan ubat-ubatan tertentu. Ini pun sila ambil apa orang bilang, orang bilang jangan ambil mudah. Kita tersasul sebab ada sedikit masalah teknikal di hadapan, tapi tidak apa. Kita teruskan untuk anda. Kita kena ambil pot. Keempat, kesan ubat-ubatan tertentu ni. Ada setengah ubat yang bersifat toksik pada telinga kalau diambil tanpa kawalan. Contohnya ubat tahan sakit. Hai Wadi. Contohnya ubat tahan sakit yang tinggi dos dia. Ubat malaria atau ubat kanser tertentu juga boleh menyebabkan kita punya telinga berdesing pada tengah malam. Kelima pula, jangkitan telinga atau resdung. Kepada sesiapa yang memiliki resdung, cecair dan lendir yang bertakung di belakang telinga tengah akibat selesema boleh mengganggu tekanan udara dalam telinga dan menghasilkan bunyi desingan. Yang keenam pula, tekanan darah tinggi dan stres juga boleh menyebabkan telinga kita berdesing. Saluran darah yang sempit atau tekanan darah yang melonjak naik secara tiba-tiba boleh membuatkan anda mendengar bunyi aliran darah anda sendiri di telinga. Bayangkan, bunyi aliran darah kita ni pun kita boleh dengarkan sendiri. Yang seterusnya, kalau bunyi ini datang sekejap dan hilang, ia mungkin normal. Tapi kalau ia berterusan berhari-hari, ganggu tidur, kita membuat apa-apa pun stres sampai sakit kepala, tolong jangan buat tidak tahu. Pergi jumpa doktor, periksa telinga kita. Telinga kita mau pakai lama, jangan seksa dia. Okey? Jangan seksa kita punya panca indera yang paling dan amat-amat berguna untuk hidup kita ni. Boleh? Okey? Ada komen-komen daripada kamu, wahai sahabat-sahabat yang sedang menonton kami pada petang ini? Kita teruskan lagi dengan lagu request. Jumpa pakar ENT audio, jangan kasih lama. Betul. Kalau kita ada masalah, sebab saya pun adalah seorang yang memiliki ataupun mengidap tiap keluar bunyi lagu DJ, dia macam di dalam-dalam. Okey, dapat. Dapat kita santai-santai je sambil-sambil kita memperbaiki kelemahan yang ada ya. Okey, baiklah. Macam tadi ada yang cakap jangan kasih lama. Jumpa audio ni, ini yang mana ni? Yang bahagian telinga ke atau yang bahagian ni? Kalau yang bahagian telinga,
Macam thank you tau yang berkongsi rezeki. Kalau bab-bab gangguan berdesing di telinga ni, DJ boleh kongsikan satu benda je. Kadang-kadang orang yang mengidap penyakit resdung ni, dia akan ada satu masa yang berdesing dia tu gatal dia di dalam telinga. Lepas tu dia desing kuat sampai kita rasa macam apa ni ya, begitu. Dia sampai macam yang kita mau buat pun tidak dapat. Apa lagi yang perlu kita mau lakukan? Jadi kalau terjadinya begitu, kamu jangan main-main, kamu direct saja pergi hospital. Pergi cek betul-betul apa sebenarnya masalah yang terjadi. Mana tahu ada, orang bilang tadi tu ada 6 gangguan-gangguan yang kita tidak tahu. Kan? Jadi sebelum benda makin teruk, kita elakkan. Mungkin juga ada telinga yang karas di dalam ke, mungkin ada cecair resdung yang berada di tengah rongga kita punya telinga ni, yang dia tidak terkeluar tapi dia terstuck di situ. Kita kadang-kadang jadi pakar ya juga. Okey, baiklah, sambil-sambil itu kita akan mendengarkan lagu-lagu request. Sebenarnya saya menunggu lagu request dari kamu ni. Dari tadi lagi belum ada lagu request. How can? Ataupun kita akan berkongsi maklumat-maklumat yang seterusnya. Okey, kalau begitu sementara kita menantikan kamu punya request lagu, sebelum kita pergi kepada lagu request kamu, DJ berkongsikan berkenaan dengan Fiesta Mega Raya. Fiesta Mega Raya yang akan berlangsung di mana? Di SICC pada tahun 2026. Sabar, lepas ni kita akan pilih lagu bersama-sama, okey? Merupakan sebuah festival Aidilfitri berskala mega. Menghimpunkan elemen beli-belah, hiburan, gaya hidup, makanan dan budaya dalam satu pengalaman lengkap selama 12 hari. Dianjurkan di venue paling eksklusif, Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Yes. Ianya akan bermula pada 7 Mac hingga 8 Mac 2026 dengan sasaran lebih 100,000 pengunjung. Nah, mainkah itu? Dengan konsep yang segar serta pelaksanaan bertaraf antarabangsa, Fiesta Mega Raya at SICC 2026 membawa semangat Aidilfitri ke satu dimensi baru. Semangat betul teks ni. Seiring dengan tagline rasmi dia tahun ini, Raya paling meriah bah, dia bilang. Nah, apa yang menjadikan Fiesta ini istimewa? Ini merupakan julung-julung kalinya festival raya terbesar di Sabah, menampilkan ratusan vendor serta berbagai produk eksklusif daripada seluruh negara. Wow. Seterusnya, pengalaman makanan dan budaya. Zona makanan tradisional raya serta elemen budaya Sabah dalam suasana lengkap 12 hari. Mainkah itu? Selain itu juga, venue bertaraf antarabangsa SICC menawarkan ruang acara premium dengan fasiliti moden, selesa dan strategik untuk pengunjung dan pempamer. Selain daripada pengunjung, pempamer pun akan dapat benefit yang sama.
Selain daripada itu juga persembahan artis dan hiburan setiap hari. Sesi meet and greet, persembahan pentas, pertandingan dan pengisian khas sempena Aidilfitri antara artis jemputan khas ialah Fimi Don. Sesi meet and greet secara live dijadualkan pada 7 hingga 18 Mac 2026. Wow. Tiada senarai artis lengkap yang diumumkan secara spesifik untuk edisi 2026 ini. Tetapi edisi sebelumnya sering melibatkan selebriti Sabah seperti dalam Borneo Mega Raya Fest. Liputan meluas media, radio influencer, media sosial, rakan strategik dan bagi memastikan pencapaian maksimum sepanjang acara. Kamal Jaris Meja Sonte masuk dalam live stream. Iya. Betul, kita tengah dalam proses. Betul kan? Okey, dapat kita teruskan juga. Don't worry, kita teruskan sambil-sambil kita kongsi. Biasalah dalam hidup ni kadang-kadang ada masalah-masalah teknikal yang kita tidak dapat menjangka. Tapi terima kasih kerana kamu sangat peka. Okey. Tapi saya mau share sekali lagi berkenaan dengan Fiesta Mega Raya SICC pada tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Indonesia, alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini senarai artis lengkap lain yang merilis karya pertama album dan buku cerita anak salah satu Islami. artis dia yang akan datang pada hari itu ataupun yang akan turut 9 cerita menghiburkan anak Islami anda pada dan juga hari di tersebut. CD karaoke. Mungkin juga saya untuk keluarga Indonesia yang mau dapetin album dan buku cerita anak Islami DNA Aditya volume 1 bisa langsung. Itu bukan ads, sebenarnya itu adalah kata-kata hikmat daripada lagu tersebut. Suara kita dengar sudah? Saya ingin anda dengar suara kita. Yes, masuk sudah dia bilang. Jambatan ke jambatan dia bilang. Jambatan tu untuk kita melintas atau melimpas, orang Sabah bilang jambatan tu lain. Okey, kamu sudah dengar. Okey, cuma suara kan. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Okey, jadi sementara kita setup tadi tu, kamu bilang tak berapa okey apa semua, kita belanjak kamu satu lagu. Dia bertentangan bertingkah laga. Yes. Okey, kita teruskan dengan sebuah lagu. Mungkin ada request daripada kamu. Sedap suara music. Terima kasih. Kalau DJ dengar sebenarnya suara DJ di headphone ni, DJ belanja kamu nyanyi ni, tapi DJ dah dengar. Sudah belanja kamu satu lagu. Tapi kita tunggu dulu. Cek dalam proses pembaik pulih lagi. Cek. Sekejap Pak. Okey, kamu dengar dulu. Okey Kak Eko dia. Kalau tidak kita belanja kamu. Special untuk hari ini kita belanja kamu. Kalau ini Eko dia kuat. Maulaya salli wa sallim. Okey? Daiman abadan ala habib
bika khairil khalqi kullihim. Okey, suara okey? Cek. Echo okey? Kalau echo okey, kita belanjak kamu lagu pada petang ini. Kita cari kelainan lagi. Kita belanjak kamu dengan sebuah lagu mungkin. Okey. Kalau begini kosong. Kalau begini, okey. 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 Langsung memesannya sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi. Okey. Boleh dengar suara? Okey, baiklah, cuma sebuah lagu daripada saya pada petang ini. Terimalah rapuh untuk anda semua. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Kini ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dan dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Terima kasih semua yang masih lagi stay bersama dengan kami. Okey kah? Boleh kah? Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang berkata. Langkah kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Oh, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu
Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Uina, mantap menyanyi masa puasa Bahdi Salam Mikaelan. Thank you. Kadang-kadang orang salah satu lagi, kadang-kadang orang bilang bila kita berpuasa ni banyak halangan, mungkin sakit, kering kan. Tapi kalau kita jadikan benda tu sebagai macam, kalau kita anggap puasa tu menyusahkan kita, kita akan rasa semua terbeban. Tapi kalau kita rasa kita berpandangan positif, puasa ni boleh orang bilang membawa kita, kalau satu perut boleh sakit perut tu kenapa? Kenapa sakit perut? Siok lenggok menengoknya dia lagu Malaysia. Boleh insyaAllah lepas ni. Macam tadi kita berbalik, kalau kita anggap benda tu adalah bebanan untuk kita, kita akan jadikan benda tu sebagai alasan yang banyak. Tapi kalau kita rasa benda tu macam cabaran untuk kita, terpulang sama kita, kita boleh jadikan benda tu cabaran dan kita boleh macam saya lah berpuasa. Tapi I still can sing sebab saya tahu kalau saya tidak kasih biasa suara saya masa puasa bernyanyi, dia akan macam akan manja, suara saya akan manja lah. Okay, baiklah, kita teruskan lagi. Kalau tadi ada yang mau request saya nyanyi lagu-lagu kan, irama Malaysia dan sebagainya, sabar selepas ini. Tapi kita teruskan lagi dengan info. Cuba lagu Norlela kalau tahu. InsyaAllah lepas ni. Okay, kita teruskan lagi dengan info ataupun maklumat-maklumat yang penting yang wajib kamu ketahui, yang pastinya sahih. Kalau tadi kita telah kongsikan berkenaan dengan Pesta Mega Raya, lepas tu kita telah kongsikan juga kepada anda kenapa telinga kita berdesing. Serak-serak tu yang remeh je. Puasa vibe. Memang suara kita ni jenis serak-serak. Tapi tambah-tambah lagi puasa, membagilah dia. Lepas ni kita belanja satu lagu irama Malaysia. Okey, untuk yang ketiga ni kita kongsikan berkenaan diet sesuai jenis darah atau diet mengikut golongan darah. Bagi pendapat kamu mana yang diet ikut sesuai darah ataupun diet mengikut golongan darah? Cuba kongsi-kongsi. Kalau diet mengikut jenis darah, berdasarkan teori Dr. Peter D. Adamo, menekankan makanan tertentu untuk kesihatan optimum walaupun bukti saintifik terhad. Kalau darah O, pilih protein tinggi seperti daging lemak, daging tanpa lemak, ikan, telur dan sayur-sayuran hijau seperti bayam serta brokoli. Elakkan produk tenusu, gandum, jagung dan buah seperti pisang atau oren, dia bilang. Kalau darah A pula, amalkan diet vegetarian ataupun sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, buah seperti nanas, beri, tahu, tempe, ikan, salmon dan biji-bijian utuh. Selain daripada itu pula, hindari daging merah, susu, gandum, jagung dan juga kacang merah. Ingat itu kalau yang darah Kamu Mejo kasih kurang sikit batu lagu. Kuat betul kah? Macam berfight betul saya punya suara sama lagu tu kan. Sorry kamu orang. Okey, sekali lagi saya kongsikan. Darah O, pilih protein tinggi seperti darah daging tanpa lemak, ikan, telur, sayur-sayuran hijau seperti bayam dan juga brokoli. Dah meja nyanyi je dia bilang. Lepas ni insyaAllah. Okey, untuk darah A pula, amalkan diet vegetarian ataupun sayur-sayuran seperti yang hijau, bayam, kangkung, buah nanas, buah beri, tahu, tempe, ikan, salmon dan biji-bijian utuh, dia bilang. Kalau bukan utuh, tidak. Okey.
Hindari daging merah, susu, gandum, jagung dan kacang merah. Bagi darah B pula, makan campuran sayur hijau, telur, hati, susu rendah lemak, ikan, daging seperti domba. Dia bilang bukan ayam. Domba tu tahu apa kan? Domba is kambing. Okey, bukan mengadu domba, itu lain. Okey, elakkan ayam, jagung, gandum, tomato, kacang, lentil dia bilang. Okey, untuk darah AB pula. Saya ni darah AB tau. Pilih makanan laut, tahu, sayur hijau, buah, susu dan biji-bijian. Kurangkan ayam, jagung, gandum dan daging merah untuk turunkan berat badan. Alamak, sedap kot makan pokok brokoli walaupun nantilah saya fikir domba tu yang di air tu kah macam ikan dolphin. Itu dugong. Okey. Saya suka ni. Ini macam kita punya perkongsian dua hala ni. Saya suka yang begini. Kamu tengok, kamu komen. Jadi kita boleh sambil-sambil tu kita boleh bergurau senda kan di bulan Ramadan yang mulia ini. Okey. Untuk keterangan lanjut, kamu boleh baca buku klasik Eat Right 4 Time oleh Dr. Peter J. D. Adamo, diterbitkan pada tahun 1996. Selama ni saya pun berdiet, diet, tapi saya salah. Sebenarnya kena diet mengikut darah supaya kita punya kemaksimuman. Kita punya diet tu berhasil dengan orang bilang berjaya. Saya mau baca balik ni nanti. Bukan lagi perlu ni, wajib untuk baca balik. Baiklah, seterusnya kalau tadi kita sudah berkongsi berkenaan dengan diet, sekarang kita berkongsi berkenaan dengan Expo Destinasi Pelancongan Muslim dan Umrah Sabah bagi tahun 2026. Sabah terus diperkasa sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim menerusi penganjuran Expo Destinasi Pelancongan Muslim dan Umrah Sabah 2026 yang akan berlangsung dari 7 hingga 10 Mei di Event Hall Kompleks Karamunsing, Kota Kinabalu. Semua tu cakap keningau pula. Expo ini adalah julung kali dianjurkan dan sebagai menyahut seruan tahun melawat Malaysia, selain memperkenalkan potensi besar Sabah kepada ataupun dunia sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim kepada pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Selain daripada itu juga destinasi pelancongan Muslim tidak semestinya dimiliki oleh orang Islam. Sebaliknya terbuka kepada semua pihak yang mematuhi kriteria mesra Muslim. Tidak semestinya orang bilang yang orang Muslim. Sebenarnya orang non-Muslim pun boleh, yang penting memenuhi kriteria mesra Muslim. Okey, Expo ini juga bertujuan untuk menawarkan alternatif kepada rakyat Sabah sebagai orang bilang agensi pelancongan tempatan yang mampu menyediakan package pelancongan Muslim termasuk bagi pasangan pelancong antarabangsa. Pasaran. Kita memasarkan, kita war-warkan kepada orang kita punya tempat-tempat pelancongan yang ada di Sabah ini bukan sahaja boleh didatangi semua bangsa dan juga agama, tapi kita juga mesra kepada mesra Muslim. Mungkin ada tempat solat di setiap venue-venue ataupun tempat-tempat pusat-pusat pelancongan kan. Okey, boleh. Jadi mana sudah tadi yang mau minta suruh saya nyanyi tu? Masih adakah? Masih adakah yang mau dengar menyanyi tu? Kalau tidak, kita terus dengan info yang seterusnya. Masih dia bilang, lagu apa? Nyanyi dulu Mahir Zain ke Mahir Zain atau ada lagu, cuba kamu request. Cuba request lagu apa?
Lagu Raihan dia bilang. Okay, sure boleh. Kun Anta dia bilang. Mana satu ni? Kun Anta lah. Sebab Kun Anta yang directly dia bagi. Ada? ليجارهم خلطت ظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك استغنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال زونا نحتاج جمالا جوهرنا هنا يفنو يتعالى لا نرضي الناس بما لا نرضى لنا لا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 كن أنت تزداد جمالا أوه 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 كن أنت لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يكيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا 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 نردمنا sorry ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 كن أنت تزداد جمالا أوه 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 سأكون أنا من أرض أنا لن أسأل لرضاهم tadi tu main-main وأكون أنا ما أفوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا ما أفوى أنا ولي وما لرضاهم وأكون أنا ما أفوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرهما في القلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضى لنا لا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أوه 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 أكن أنت تزداد جمالا أوه أوه jadilah diri sendiri. Okay. Lagu Kun Anta tu sebenarnya bermaksud jadilah diri sendiri. Tadi ada request dia bilang, wah hebatnya DJ, belanja Qalbi Fil Madinah satu boleh, insyaAllah. Nanti kita akan tutup lagu dengan lagu Qalbi Fil Madinah. Qalbi Fil Madinah wajah sakinah. Oh, ya, nampak kering sedikit kan bulan puasa, tapi tidak apa. Okey, kita akan tutup sebentar lagi dengan request daripada Jen. Dia bilang tadi, Jen dari mana Jen?
Mungkin boleh kongsikan dengan kita pada hari ini berasal dari mana dan kenapa memilih lagu Qalbi fil Madinah. Dari Tuaran. Kenapa Kuan? Marhaban tiba, marhaban tiba. Itu lain. Itu Ramadan tiba. Okey, itu Ramadan tiba. Marhaban memang sudah tiba. Baiklah. Kita teruskan lagi dengan perkongsian pada petang ini untuk elakkan makan telur yang macam pelangi. Ini ada tular di media sosial baru-baru ni, di mana bila kita pecahkan telur tersebut, dia cantik macam pelangi. Tapi ingat, dia paling bahaya. Pernahkah kamu pecah je telur tu, tiba-tiba nampak putih telur tu berkilau-kilauan, bak samudra. Dia bilang ada hijau, ada pink, ada efek pelangi macam aurora yang tidak pernah kita nampak pun. Kita ternampak di telur putih tu. Wow, saya ternampak pula aurora dalam hidup saya. Tiba kan? Kenapa dia boleh berwarna-warni? Ia adalah bakteria Pseudomonas, terutamanya P. aeruginosa. Memang berlilit kita hari ni menghasilkan pigmen khas verdine, P. verdine atau P. canin. Dia bilang sorry kalau sebutan saya salah ya, yang bersifat fluorescent. Dia bilang woohoo, memang hari raya dia punya sebutan hari ini. Bila kena cahaya, dia akan nampak bersinar-sinar. Yang penting kamu tahu dia punya tekstur macam mana. Untuk dia punya bakteria-bakteria tu, kita tak tahu nama dia apa pun tak kisah. Yang penting kita tahu bila dia macam warna-warni begitu tu, dia beracun lah itu. Okey? Memang hari raya betul dia punya bakteria yang ada di dalam ni ya. Sangat-sangat mencabar kita punya pronunciation. Okey? Ingat, sangat berbahaya. Bakteria ini bukan kuman calang-calang. Boleh menyebabkan keracunan makanan yang teruk, muntah dan cirit-birit. Dalam kes yang serius, jika bakteria ini dimasuk ke dalam darah kita, ia boleh menyebabkan jangkitan kuman. Susah dirawat sebab bakteria ini pandai lawan antibiotik. Itu masalah dia. Kalau kita ada ini bakteria dalam tubuh badan kita, ia akan menjadi racun yang mana boleh merosakkan kita punya sistem dalam badan ni. Antibiotik pun bila masuk ke dalam badan kita, macam ustaz-ustaz sudah kan, I wish one day. Antibiotik pun sudah mau masuk. Apa yang kalau kita nampak, apa yang perlu kita buat kalau kita nampak macam ni? Jangan hidup bau dia biasanya masam dan busuk, bau buah. Dia bilang bau asam lah kan. Jangan cuba basuh. Jangan buang pat yang warna pelangi itu. Buang satu telur tu terus. Jangan jugalah kita buang satu tray kan. Mana tahu tray yang lain tu tidak. Okey, dan pastikan anda cuci kuali atau mangkuk yang terkena telur tu dengan sabun dan air panas untuk matikan kuman. Jangan sayang 50 sen, sayang nyawa. Oh, sorry. Kita tersebut pula tadi kan. Kita tersebut tut. Okey, jangan sayang duit kita, tapi sayanglah nyawa kita. Okey, baiklah, kita teruskan lagi dengan perkongsian selenggara kendaraan sebelum jalan jauh. Tadi kita ada request lagu kan? Mana sudah yang request lagu tu? Kita akan nyanyi selepas ini. Tapi sebelum kita nyanyi, kita akan berkongsi berkenaan dengan selenggara kenderaan apabila kita ingin berjalan jauh. Macam saya selalunya bila saya balik ke Ningau, saya akan cek dulu, bolehkah saya punya kereta tu dalam keadaan yang selamat untuk pergi dan balik kah? Kalau tidak selamat, saya tidak akan balik. Sanggup saya naik taksi. Okey, tips selenggara kenderaan: periksa penggelap cermin, periksa tekanan air dan angin, periksa sistem brake.
periksa bateri kenderaan, periksa minyak enjin dan sistem penyejukan. Okey, kit kecemasan kenderaan, 12 barang yang perlu ada dalam kenderaan. Satu balang mix pun boleh. Okey, pengecas handphone, tukul keselamatan multi-purpose, jumper untuk jump start enjin kalau enjin mati tiba-tiba, payung, kit pertolongan cemas, segitiga keselamatan, pemadam api kecil, pekakas pelbagai guna. Okey, yang ada spanner, screwdriver, tayar spray kan, tayar spray, jaket keselamatan glow in the dark. Okey, lepas tu air botol, lampu suluh. Jangan lupa, okey, untuk ada 12 barangan yang perlu ada dalam kenderaan itulah. Sebab benda tu amat penting sekiranya berlaku kecemasan di mana? Di tengah jalan bila kita ada kecemasan. Seterusnya, untuk perkongsian kita yang terakhir sebelum kita menutup kita punya Kanomi Sorita pada hari ini, okey, program Tea Talk Japan sempurna bulan Ramadan. Untuk makluman semua, Japan Sabah akan adakan Tea Talk Ramadan bukan sekadar puasa secara live di platform TikTok pada 26 Februari 2026. Hari ini. Wow, harus tu ada barang-barang tersebut dalam kedai. Yes, betul Georgina. Betul, wajib ada. Okey. Sekali lagi, pada 26 Februari Khamis ini, Japan Sabah akan mengadakan Tea Talk Ramadan bukan sekadar puasa. Kita datangkan khas Dr. Ishraq dari UMS sebagai panel bagi program kita. Jadi, jangan lepaskan peluang anda untuk sertai kita punya program kali ini dan save the date. Selain itu, bukan sahaja kita ada Dr. Ishraq, kita ada juga artis-artis daripada Pentadbiran Jabatan Penerangan Negeri Sabah, di mana 3 orang artis yang saya dikabarkan pada kali ini akan beraksi membawakan lagu yang luar daripada kotak mereka, tapi insya-Allah akan dipersembahkan dengan baik khas untuk anda semua. Okey? Boleh di situ. Okey, jangan lupa untuk tengok pada hari Khamis ini dan jangan lupa untuk saksikan Kanomi Sorita episod yang seterusnya pada hari Jumaat ini bersama dengan siapa? DJ Mejo atau DJ Tanti. Kita tunggu dan lihat pada hari Jumaat nanti. Okey, boleh? Dan kepada semua yang masih ada dalam ni, terima kasih. Kami ucapkan yang berkongsi rezeki, terima kasih. Semoga anda dimurahkan rezeki, air zam-zam yang mengalir tanpa putus. Dan kepada yang share juga, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya, menemani saya pada petang ini dalam Kanomi Sorita episod 12. Sampai jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu request sebentar tadi daripada Mahir Zain dan juga Haris J, Qalbi Fil Madinah. Terimalah. Sorry kalau tak syok. Belum. Belum lagi. صال دمي شوقا يا حبيبي إليك فاد قلبي إشغال بسهلاتي عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رغم كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجب السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه
Alaika ya Habiballah. Alaika ya Habiballah, Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah. Ya Aba Zahra, kama hinu ilaik للقدرة جئت أصلي عليه يا جد حسني محمد يا زين يا من جدنا بشرى طارن الرعين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. Yeah. Yeah. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. Okey, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam Kanomi Sorita pada episod yang seterusnya. Bermula episod yang ke-13 pada minggu hadapan. Bukan minggu hadapan, minggu di hari Jumaat. Dan jangan lupa sekali lagi untuk sama-sama bersama dengan kami pada 26 hari bulan ni, hari Khamis. Di mana hari Khamis ni kita ada apa? Kita ada program TikTok Japan Sabah sempena bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semua yang menonton. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Check it out.